dengan Ninja Geo sepenuh salah satu tajuk di dalam mata pelajaran Geografi tingkatan 1 topik 6 iaitu bentuk muka bumi yang terdapat di Malaysia. Figura yang kami gunakan ialah bertemakan Lego Ninja. Antara permasalahan yang dialami oleh murid ialah yang pertama, suka untuk mengerti nama-nama bentuk muka bumi yang terdapat di Malaysia. Yang kedua, tidak memahami kepentingan bentuk muka bumi di Malaysia. Antara objektif yang terdapat dalam inovasi ini ialah yang pertama, murid dapat menyatakan 4 jenis bentuk muka bumi di Malaysia. Yang kedua, murid dapat mengenal pasti bentuk muka bumi di Malaysia. Dan yang ketiga, murid dapat menghuraikan kepentingan bentuk muka bumi di Malaysia. Antara kelebihan inovasi ini ialah yang pertama, mempunyai kos bahan yang rendah. Yang kedua, tahan lasak dan mudah untuk digunakan. Dan yang ketiga, boleh digunakan untuk mata pelajaran yang lain. Bagi platform yang disambungkan dengan platform yang lain menggunakan kunai bertali, pemain perlu menggerakkan figura mereka untuk menyeberangi kunai tersebut. Jika figura jatuh ke platform yang mempunyai pisau dan syuriken, pemain akan kehilangan satu giliran untuk menjawab soalan. Bagi platform yang mempunyai gambar asap, figura pemain akan teleport ke kawasan yang mempunyai gambar ninja. Bagi platform yang berada di kawasan tanah tinggi, kad soalan tanah tinggi akan dibacakan. Bagi platform yang berada di kawasan tanah pamah, kad soalan tanah pamah akan dibacakan. Bagi platform yang berada di kawasan saliran, kad soalan saliran akan dibacakan. Bagi platform yang berada di kawasan pinggir laut, kad soalan pinggir laut akan dibacakan. Mari kita lihat kos bahan inovasi ini. Antara impak yang dapat kita lihat dalam inovasi ini ialah yang pertama, murid berasa lebih seronok untuk belajar di dalam kelas, dan yang kedua, dapat memudahkan murid memahami topik pembelajaran. Tasik Chini dan Tasik Bera, kedua-duanya terletak di negeri A. Terengganu, B. Pahang, C. Johor, D. Perak. D. Salah. B. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sungai Rajang. Lokasi tersebut terletak di negeri A. Sabah, B. Sarawak, C. Pahang, D. Kedah. C. Salah. D. Tanah Pamah merujuk kepada kawasan yang berada pada ketinggian A. kurang 150 meter dari aras laut, B. lebih dari 180 meter dari aras laut, C. antara 180 hingga 500 meter dari aras laut, D. antara 500 hingga 1000 meter dari aras laut. A. Tunai RM100 oleh bank. Terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kawasan tanah tinggi sering menjadi pusat pelancongan kerana A. kepadatan penduduk rendah, B. kedudukan hampir dengan bandar utama, C. keindahan landscape dan suhu nyaman, D. kos lebih murah berbanding tanah pamah. C. Betul. Satu balangan percuma. 5. 1, 2, 3. Tunggu kat aku lah. 1, 2, 3, 4, 5.